Okey geng, so hari ni kita akan keluarkan duit daripada Fazer Farm. Okey. So sekarang ni kita kena kumpul dulu duit ni. Okey, sebanyak 129 dan saya punya duit kuning tu dah 131. So saya boleh claim sebanyak 2.35. So kita try claim exchange dulu. Alright, secara automatik kita dah tukarkan daripada kuning pergi ke duit hijau. Okey, daripada duit hijau ni kita boleh keluarkan satu hari minimum dia RM2 sahaja. Okey, minimum. Okey, daily limit sekali je lah sehari. Alright, lepas tu korang nak keluarkan yang 200, 120 boleh, nak keluarkan 20 boleh. So hari ni saya akan try keluarkan RM2 ni. Okey, pertama sekali kita tekan withdraw mode. Okey, dekat sini kita add new account. Alright, masukkan nombor telefon korang dengan nombor telefon dengan nama penuh lah. Alright, sekejap saya masukkan dulu. Alright. Okey, bila dah masukkan nombor telefon dengan nama penuh, sekarang ni kita try withdrawal okey, RM2. Okey, kita tengok. Okey, duit ni akan masuk lebih kurang dalam 24 jam lah. So kita tengok besok masuk ataupun tidak. Alright. Sekarang ni saya dah keluarkan sebanyak RM2. So kita try tengok ni kita dah keluarkan. Yang ni game ni saya main lebih kurang dalam 3 jam. Okey, 3 jam saya dah boleh keluarkan RM2 sahaja. Alright, siapa yang nak masuk, korang masukkan nombor kod kod invite ni untuk dapatkan duit tambahan. Okey, so dekat sini kalau korang masukkan kod saya 14092700, so korang akan dapat reward, saya pun akan dapat reward. Okey, so saya akan dapat reward RM15 duit kuning. Okey, reward dia ni lah duit kuning dekat atas tu kan. Korang nampak kan dekat sini atas tu. So korang akan dapat duit kuning. Nak masukkan dekat mana? Masukkan dekat korang punya sekejap saya tengok dulu. Mana dah saya lupa dah guys Sekejap saya tengok. Invite frame. Korang masuk dekat bawah. Tu. Okey. Dekat bawah ni nanti dah akan keluar macam ni lah, dapat reward. Okey, korang invite, korang akan dapat reward. Macam saya tu, saya invite dia, saya dapat dalam RM14,000 lah lebih kurang. Alright, dia random lah, dia sebetulnya dia random. Okey, so masukkan kod saya 21. Tu kod atas tu, bukan kod tu, kod ni 410927 ni. Korang masukkan ID ni dekat sekejap sini ke saya dah masukkan, sebab dia sepatutnya ada dekat situ, throwback to tomorrow. Dia ada kat bawah ni, dia ada kat sini sebenarnya, tapi saya dah masukkan tadi, lupa nak buat video. So kod invite tu dah hilang. Jadinya kalau korang jumpa kod invite tu, nanti korang masukkan kod dekat situ ya guys. Okey, masukkan kod saya tu. So kalau korang suka dengan video macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video.